Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Jadi minggu ni baru saya datang kebun. Minggu lepas hujan pagi, kan. Petang tu saya tak datang lah, kan. Lagipun saya dah racun, kan. Relax dulu. Tapi bila datang-datang tengok-tengok dah start hijau balik, kan. Jadi minggu ni terpaksa lah datang juga. Tapi itulah, sama je macam minggu lepas. Hujan. Kan dah start hijau balik dah, kan. Kalau tak hujan mungkinlah dia kering, kan, sebab kita dah racun. Tapi itulah sebab hujan, dah start hijau balik lah. Tak apalah, kan. Rasanya tak kemarau kot tahun ni. Tak tahulah, kan. Sebab dah rasa macam nak sembuh glyphosate je. Kan, hujan tak menentu macam ni, kan. Bagus juga hujan ni sebab kita tak payah siram pokok. Tapi itulah, kan, janganlah sampai ribut, kan. Sehari dua lepas, tak silap saya dekat mana, majlis sambutan raya dekat Pendang kot, kan. Sampai ribut terbang-terbang habis kanopi, kan. Dia kalau macam tu kita tak nak lah, kan. Kita tak nak lah orang kata sampai ribut lah apa semua, kan. Terpujuh lah, banjir lah. Relax kejap lah, hentikan mesin lah rumput. Mesin sikit-sikit ni cuci laman je dulu. Kali ni kita test mata pisau 14 inci, kan. 14 inci daripada brand Tanaka. Dah beli lama dah ni, masa musim terkujuh itu dah beli. I say man, tripod tak bawa. Kan. Tak apalah. Saya mesin dululah bahagian ni. Ya, saya mesin bahagian ni dulu. Saya nak cuci banyak bahagian lah. Banyak juga bahagian ni. Yang main-main tu kita cuci lah, kan. Excess ni pun kita nak cuci balik apa semua, kan. Tengoklah kalau kita dapat cuci lebih daripada lorong excess lagi bagus. Dapat cuci semua lagi bagus. Hujan balik lah. Samalah cuaca minggu lepas macam minggu ni. Sebab tu lah minggu lepas saya pergi hantar repair winch kereta ni, kan. Nak tunggu hujan. Masuk tengah-tengah minggu tu hantarlah kereta, kan. Alang-alang tak boleh nak buat kerja kebun. Bukan tak boleh, tapi kalau nak datang petang tu pun alah, kan. Petang-petang ni kita dah kalut sikit lah. Tak apalah. Untuk hari ni saya mesin kawasan laman je dulu, kan. Hujan lagi ni, hujan renyai-renyai, rintik-rintik. Apa, kan. Tripod pun tak bawa. Kenapa? Sebab masa kita nak hantar kereta ni semua barang kita punggah, kan. Time tu barulah perasan, kan. Ada yang kita letak dalam rumah, ada yang letak dekat apa ni, dalam kabinet kat luar apa semua, kan. Barang-barang kebun memang dalam kabinet kebun lah, kan. Barang tripod ni dia duduk dalam rumah, kan. Tak ambil pula. Tak apa lah. Hari ni kira tanda saya hadir kebun lah, selepas 1 minggu tak ada video kat kebun. Sebab minggu lepas saya buat video pasal manipulasi data, kan. Dekat saya punya rujukan online lah, kan. Itulah saya punya video minggu lepas. Itu pun saya dah turunkan dah video tu. Sebab apa? Sebab saya rasa macam, yalah, selepas kita dah buat video tu, kita dah rasa macam sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak kongsikan. Kebun ni pun sebabkan dah nak masuk pertengahan tahun, saya cadangnya lorong yang kosong ni saya nak tanam pisang. Saya tanam pisang lemak manis. Pisang tanduk situ saja, sini pisang lemak manis.
Sebab dua jenis pisang ni dia boleh tahan penyakit mokok. Jadi kalau kawasan banjir ni, insya-Allah lah pisang tu tak rosak sebab mokok. Sebab dia memang imun kepada penyakit mokok. Yang kawasan ni pula, sini saya nak tambah pokok petai. Tak banyak kan. Mungkin dalam 5 pokok bahagian belakang, depan tu saya tanamkan pokok buah ataupun selang-selang. Macam itulah cadangan saya. Kan. Dekat belakang sekali tu saya tanam pokok cempedak. Kan, maknanya selang-selang antara pokok durian tu, kita injakkan ke belakang sikit, kita tanam pokok cempedak. Pokok yang buah yang saya nak tanam kat tepi tu pun bukanlah pokok buah yang macam pokok durian ke apa ke, tak lah kan. Mungkin dia macam jenis pokok limau ke, pokok macam tu je lah kan. Sebab kebun saya ni tak ada pokok limau lagi. Mungkin nak tanam pokok limau lah. Lagi apa nak buat depan ni pula, ni nak tanam longan Brazil lah kan. Alihkan bata tu masuk dalam tu kan, tanamlah pokok longan Brazil satu kat situ. Pokok rambutan keraknya tu, anak pokok dia pun mati dah. Mati masa musim tengkujuh lepas kan. Agaknya yelah, sebab dia memang kecil kan. Walaupun kita dah rawat, sebab itu hari dia dah buruk, dah kering sebab kena serangan kulat akar. Kita rawat dengan kapur dolomite, dia sembuh balik, dia keluar pucuk baru balik. Tapi dia tak membesar kan. Dia tak membesar sampailah jumpa musim tengkujuh baru ni. Lalah dengan pucuk-pucuk dia pun mati. Jadi tak ada dah pokok, anak pokok rambutan keraknya ni, kerak nasi ni, tak ada kan. Anak pokok dia mahal. Dia pokok keraknya ni, rambutan keraknya ni, dia kalau belah-belah Kelantan tu dia ambil daripada Siam. Harga dia dekat RM30 sepokok. Sebab tu saya kata pokok rambutan keraknya ni sedap. Dia macam rambutan gula batu, tapi dia tak manis macam rambutan gula batu. Jadi bila kita makan tu, dia jadi macam sedap lah. Dia susah nak berhenti kan. Nak punyah pun sedap kan. Lepas tu dia tak manis sangat, jadi kita tak cepat muak kan. Jadi kepada yang baru jumpa channel saya ni kan, kalau tertanya-tanya kenapa saya memilih jenis pokok yang saya nak tanam, sebab dia, kebun saya ni memang musim tengkujuh dia akan banjir kan. Jadi sebab tu saya akan pilih pokok yang mempunyai ketahanan banjir yang baik untuk tanam dekat kebun saya ni kan. Saya pernah cuba tanam pokok kantan, banjir 24 jam je dia habis. Saya pernah juga tanam pokok betik. Pokok betik ni tak usah kata banjir. Dengan tanah dekat kebun saya ni pun dia tak sekasi. Sebab tanah dia macam ada campur selut apa semua tu, jadi dia tak tahan. Dia akan buruk dekat pangkal, mati pokok betik kan. Jadi sebab itulah saya memilih pokok nak tanam dekat kebun ni kan. Jadi pokok yang saya dah tanam dekat kebun ni, macam pokok cempedak, pokok durian, pokok petai jering, pokok mangga, pokok pisang, kelapa, star apple, lepas tu pokok tebu sayur kan, yang ada bahagian bunga dia tu yang orang panggil macam telur ikan tu. Dia rupa je macam telur ikan, rasa macam telur ikan. Bukan rasa lah, tekstur macam telur ikan, tapi bila kita rasa tawa je kan. Itu memang ada saya tanam kat kebun saya lah kan. Macam pokok durian, pokok cempedak, dia sebenarnya taklah kalah dengan banjir sangat. Kalau setakat seminggu tu dia tahan lagi. Jadinya saya tanam dia atas busut, lebih kurang tinggi parah lutut. Sebab kebun saya ni memang lah, kalau masa banjir yang orang kata kepala banjir tengah datang tu kan, time tu dia akan banjir parah peha macam tu lah. Dan bila air tu dah turun apa semua tu, kadang-kadang dia akan termenung. Bila dia termenung tu biasanya parah lutut macam tu lah.
Jadi dan kebun saya ni pun bersambung dengan tali air Sungai Belat kan. Dulu ada Tebatan Belat tu. Sebelum Tebatan Belat tu siap tu, memang kalau dia banjir termenung memang lama kan. Pernah sampai sebulan, 2 minggu air termenung pakai betih macam tu kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah benda tu dah siap dah. Tahun lepas punya banjir 3 hari dah kering kan. So alhamdulillah lah, tak ada masalah lah. Cuma pokok tu janganlah pokok yang tak tahan banjir kan. Tanamlah pokok yang tahan banjir, lepas tu bagilah busut. InsyaAllah pokok tu dia taklah terbantuk sangat. Taklah terbantuk sangat kan. Tapi nak kata dia membesar macam pokok yang sepatutnya tu, susah nak cakap lah. Sebab pokok kelapa saya ni pun bulan 10 ni genap, bulan 8 ni, bulan 8, 9 ni genap lah 3 tahun kan. Kalau orang lain tu tanah tak banjir tu, pokok dia dah belajar nak keluar seludang ke apa ke. Tapi pokok saya ni, pokok kelapa saya ni belum lagi lah kan. Macam 4 tahun ke atas kot baru nak berbuah. Banyak sebab, antara faktor dia, tahun pertama saya tanam pun masa tu busuk dia terhakis kan. Busuk dia terhakis apa semua. Tahun pertama saya tanam. Jadinya selepas masuk tahun kedua saya dah start repair busuk, barulah pokok tu dia betul-betul boleh membesar. Kat situ je dah rugi setahun. Sebab tahun pertama tu busuk dah lah terhakis. Lepas tu lalang pula panjang, sebab memang tak boleh nak masuk, banjir termenung kan. Jadinya habis je banjir, kita baru nak cuci lalang apa semua, tengok-tengok busuk kelapa pun banyak terhakis kan. Akar dia tak keluar elok apa semua kan. Sampai dah hujung tahun tu tak ada nak repair apa sangat, tahu-tahu banjir lagi sekali. Tahun depannya tu kan. Itu cerita tahun 2023. Tahun 2024 tu baru kita nak repair lah busuk apa semua kan. Lepas tu baru nampak dia membesar. Ni tahun 2025 lah kan. Sebab saya tanam pokok ni tahun 2022 bulan 8 macam tu kan. Lepas tu datang musim tengkujuh, tak boleh buat apa-apa. Habis musim tengkujuh 2023 pertengahan, baru nak cuci lalang apa semua. Lepas tu tengok busuk banyak terhakis kan. Tahun 2024 tu baru nak repair busuk. So itulah antara sebab kenapa pokok saya ni lambat. Tak apalah, janji dia hidup kan. Rezeki tu Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi itu je lah kot cerita secara ringkas kebun saya ni. Alhamdulillah dah siap mesin belakang ni, belakang pondok. Sampailah dekat gelong simen sana. Kawasan rehat dah lapang. Jadi bolehlah kalau nak bawa orang rumah saya datang kebun ni. Sebab dia kalau smart-smart dia pun tak berani. Okey. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ni kan. Pada hari terakhir Syawal 1446 Hijrah. Jadi sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.